Korang tahu tak, loan yang korang pinjam daripada bank boleh jual kepada pihak ketiga ataupun kita panggil debt collector. Bila korang ada hutang dan tunggakan yang terlalu banyak, lebih daripada 3 tahun, hutang korang ni, bank berhak untuk jual kepada third party ataupun debt collector tanpa pengetahuan korang pun. Serius saya beritahu, ini bukan nak takut dengan korang, ini ialah realiti sistem kewangan. Bank buat macam ni sebab nak kurangkan risiko dan dia nak dapatkan semula duit yang dia orang dah bagi dekat korang tu lah. So kalau korang ada hutang lapuk, tolonglah buat bayaran segera, buat pembayaran on time dengan bank. Wajib. Dan korang kena pastikan juga loan korang ni tak akan dijual kepada pihak ketiga. Kalau dah sampai dekat debt collector, dia orang boleh charge penalty lebih daripada kadar yang korang perlu bayar untuk amount asal. Dan kadar charge yang tinggi ni juga dikenakan tanpa pengetahuan korang.